ketua tunjukkan rumah lab ketua yang lama ketua. Nah, walaupun tak ada komentar seperti itu, ini ketua tunjukkan rumah yang lama ketua ngelab saudara mara dengan password apa tentulah you password tambahannya bukan sana nak di sana awak tentulah you. Itu dia rumah dia saudara. Ketua sudah lama pindah ke rumah sana depan. Jadi ketua nak sepilkan rumah yang berada di belakang rumah lab ketua lama ni, itu doh. Ketua nak sepilkan isi dalam dia saudara ini doh kita tengok kan, kita sepilkan isi dalamnya saudara. Macam beginilah pembuka pintu dia saudara pakai gini je. Pakai kabel. Ikat gitu je saudara kita sepilkan isi dalam dia saudara dengan passwordnya apa? Ini pintu yang nak masuk ke dalam bilik tempat lab ketua tu saudara. Dengan passwordnya apa? Tentulah you password tambahannya bukan senang nak disenawak, tentulah you. Ini ketua sepilkan dalam dia saudara Macam ginilah kawasan dalam tempat ketua lab kemarin. Tapi ketua sudah lama tidak lab sini lagi. Ketua pun lama tidak nge-lab saudara. Macam ginilah kawasan-kawasan dia saudara sekian dari ketua sekian, terima kasih informasi ini aja yang dapat ketua dapatkan saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.